Kita orang angkat congkak tu. Congkak tu. Angkat kau tahu tak? Cari. Angkat bantal. Angkat. Bawah tu kita tengok kosong. Tak ada bola pun. Tak ada satu nip ke dua nip. Langsung tak ada. Okey. Tak ada. Kali ketiga, kita orang main lagi. Kita buat 2 rumah terbakar bila dah tak cukup tu kan. Buatlah 2 rumah terbakar. 2 rumah terbakar yang menang juga dia. Bukan aku yang menang. Bila dah tak menang tu, aku dah tak puas hati sebab tak menang. Nak susun kali ketiga, 3 nips pula tak ada. 3 nips pula hilang. Masa tu masing-masing dah rasa lain macam, tapi macam tak layan lah perasaan dia, macam cari cari. Aku macam tu lah. Kita orang muka tegang. Tapi Zai dia cakap macam ni. Dalam masa yang sama kita orang tengah cari bola tu, Zai kata, ni sebab mulut kau lah ni kan. Tadi kau cakap apa? Dia kata macam tu. Aku cakap, tak ada apa kot. Tak ada kot. Dia tak ada apalah. Takkan benda-benda macam tu dia nak main sorok kan. Tiba-tiba kita orang angkat congkak. Ada 3 bola nips. Tersusun, babe. Tersusun 3 bawah tu. Bawah congkak tu. Kita orang, tapi kita tak dapat takut. Kita buat tak tahu je. Tapi seram tu tetap seram. Tapi macam cover lah balik. Dah lah dah penat. Penat. Macam kemas lah. Kita pun susun. Kita susun, kita simpan congkak tu apa semua. Kawasan rumah ni, kawasan bilik ni aku cerita. Dia ada katil double decker kat belakang ni. Kita orang decide nak tidur kat lantai. Zai tidur kat lantai sini, aku tidur kat lantai sini. So tengah ni kosong lah. Inilah kawasan bilik ni. Kosong. Lepas tu belah sana tu kawasan tingkap, belah sini pun kawasan tingkap juga. Lepas tu ada pintu lah belah sini. Lepas itu dengar ada orang berlari. Masa tu pukul 12 lebih kot dengar ada orang berlari dekat bahagian beranda sini tau. Aku cakap lah, anak siapa lagi yang berlari malam-malam buta ni? Aku cakap macam tu. Dia berlari. Masa tu aku dah pegang handphone dah. Aku dah macam fuck up dengan dia kan. Mulut kau boleh diam tak? Kau tengok pukul lah berapa? Kau tengok pukul berapa? Mana ada orang lari? Kau boleh diam mulut kau tak? Dia tak cakap macam ni. Dia cakap slow-slow. Cuba kau fikir guna otak kau yang waras. Mana ada orang lari pukul 12 lebih ni? Aku macam nak cepuk muka dia dah. Aku macam boleh diam tak mulut kau? Ya. Kita ni, aku ni pula, ya Allah, aku harap benda tu memang sampai sekarang aku dah berubah tau. Sejak tu memang aku dah berubah dah. Mulut tak adalah nak main cakap je apa semua kan. Ya. Lepas tu, kan belah sini belah tingkap. Tingkap belah sini, tingkap belah sini. Lepas tu, aku dengar belah sini, dia dengar belah sini. Ada seorang, tak tahulah, orang perempuan, dia dewasa ke ataupun kecil. Suara dia tu seakan-akan bercakap macam ni. Jom kita main. Dia kata macam tu. Aku pandang Zai pada aku. Macam cakap tu sambil ketuk tingkap kan. Jom kita main. Dia kata macam tu. Dia ketuk sekali je. Tapi memang dengar suara tu jelas. Sebab dalam bilik tu kita orang 2 orang je. Lepas main tu kita main handphone. Jadi macam dengar lah suara tu jelas.